Okey, jom kita mulakan sesi ulang kaji pantas kita. Dalam beberapa minit je, kita akan bedah bab 10 kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Saya akan pastikan anda faham semua poin penting untuk skor dalam SPM. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, pertama sekali kita akan tengok macam mana Malaysia berdepan dengan isu-isu global yang agak kompleks. Ini bahagian pertama daripada 5. Nanti kita akan sentuh juga pasal peranan ekonomi, kemanusiaan, kelestarian dan wawasan masa depan negara kita. Jom kita tengok isu yang pertama. Isu pertama, penyalahgunaan dadah. Ini musuh global kan? Malaysia ambil 3 langkah penting. 1. Kita jadi suara yang lantang dalam forum macam IDC. 2. Kita bekerjasama rapat dengan Interpol. Dan yang paling penting untuk diingat, Tun Dr. Mahathir dilantik jadi Ketua Jawatankuasa Anti Dadah PBB tahun 1988. Ini yang meletakkan Malaysia sebagai peneraju dalam isu ni. Seterusnya, isu sempadan. Ini memang betul-betul menguji diplomasi. Apa yang best, melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Malaysia berjaya dapatkan hak ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan daripada Indonesia. Walaupun kita terima keputusan untuk Pulau Batu Putih yang memihak pada Singapura, ini menunjukkan kita hormat undang-undang antarabangsa. Isu Kepulauan Spratly pula, yang tu memang kompleks sikit, melibatkan banyak negara dan masih belum selesai. Industri minyak sawit kita ni selalu kena serang dengan kempen negatif. Jadi, apa Malaysia buat? Kita perkenalkan 2 standard penting, RSPO dan MSPO. Ini bukan sekadar sijil tau. Ini adalah bukti komitmen kita pada amalan perladangan yang lestari. Kira macam cop jaminan kualiti untuk lawan balik semua tuduhan tu. Pemerdagangan orang ni satu jenayah yang sangat serius. Jadi, Malaysia bertindak dengan mantap. Ingat 3 benda ni je, penubuhan MAPO, penguatkuasaan Akta Anti-BESOM dan Pelan Tindakan Kebangsaan. Senang kan? Majlis, Akta, Pelan. Ini adalah rangka kerja kita untuk lindungi mangsa dan hukum penjenayah. Okey, selain selesaikan isu-isu global, kekuatan Malaysia juga terletak pada ekonominya. Jom kita kaji pula peranan dan strategi ekonomi antarabangsa kita. Topik ni serius, memang penting untuk peperiksaan. Sebelum kita pergi jauh, jom kita clearkan 2 istilah penting ni. Tarif tu cukai khas untuk barang import. Cukai pula bayaran umum untuk perbelanjaan negara. Faham beza ni? Senanglah nak faham strategi ekonomi Malaysia nanti. Malaysia ni memang proaktif dalam ekonomi. Kita yang mulakan AFTA untuk kuatkan perdagangan serantau. Tapi yang paling berani, masa krisis kewangan Asia 1997, Malaysia pilih jalan sendiri. Kita tambat ringgit pada kadar tetap dan tolak bantuan IMF. Walaupun kontroversi masa tu, langkah ni dilihat sebagai satu tindakan berani yang selamatkan ekonomi negara kita. Yang ini tolong hafal betul-betul. 3 kerjasama pembangunan ekonomi segitiga ni memang soalan favourite dalam exam. Ingat je singkatan dia IMTGT, Sijori GT dan BIM-EAGA. Ulang banyak kali sampai lekat kat kepala. Okey, kecemerlangan Malaysia ni bukan pasal ekonomi dan politik je. Ia juga pasal nilai kemanusiaan. Sekarang, jom kita tengok macam mana rakyat dan NGO Malaysia mainkan peranan penting dalam misi keamanan dan bantuan kemanusiaan kat seluruh dunia. Dari Palestin sampailah ke Syria, NGO Malaysia memang sentiasa ada di barisan depan. Contohnya masa tragedi tsunami 2004 di Aceh dan Sri Lanka, organisasi macam Mercy Malaysia dan ABIM laju je turun padang bagi bantuan. Ini bukti jelas yang rakyat Malaysia ni memang prihatin. Keprihatinan kita bukan setakat pada manusia je, tapi juga pada planet kita. Komitmen Malaysia terhadap kelestarian global ni satu lagi tiang penting dalam dasar luar negara. Jom kita tengok beberapa peristiwa utama yang membentuk komitmen ni. Perjalanan alam sekitar Malaysia ni bermula seawal tahun 1989 lagi dengan Deklarasi Langkawi. Lepas tu, kita terus aktif dari Sidang Kemuncak Bumi di Rio ke Protokol Kyoto sampailah kita lancarkan dasar teknologi hijau negara sendiri. Nampak tak perkembangan tu? Dari sekadar pengisytiharan kepada tindakan yang konkret. Pasal Antartika pula, pendirian Malaysia sangat jelas dan berprinsip. Benua ais ni adalah warisan sejagat, milik semua orang, bukan untuk dituntut oleh beberapa negara besar je. Dan kita bukan cakap kosong tau, kita siap tubuh pusat penyelidikan sendiri untuk tunjukkan keseriusan kita dalam isu ni. Baiklah, kita dah tengok apa yang Malaysia dah buat untuk tangani isu semasa. Sekarang, untuk bahagian terakhir, jom kita pandang ke depan. Kita kaji wawasan dan strategi Malaysia untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Wawasan masa depan Malaysia ni ada beberapa tiang utama. Dalam ASEAN, kita kukuhkan komuniti dan jamin bekalan makanan cukup.
Di peringkat dunia, kita perjuangkan zon bebas nuklear. Dan dalam negara sendiri, kita ada suhakam untuk jaga hak asasi manusia. Semua ni adalah sebahagian daripada satu visi besar untuk masa depan. Jadi kita dah selesaikan perjalanan ulang kaji tentang kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Sekarang soalan terakhir untuk anda fikirkan, sebagai generasi masa hadapan, apa pula sumbangan anda untuk teruskan legasi ini? Semoga berjaya dalam peperiksaan.